Okay, kat sini saya nak tunjukkan tuan-puan apa yang kat belakang saya ni. Okey, dekat belakang ni adalah sebuah mesin tuan-puan. Tuan-puan cuba baca betul-betul. Public Gold ATM. Public Gold ATM. So, Public Gold ATM ni apa tuan-puan? Public Gold ATM ni adalah sebuah mesin. Sebuah mesin yang lebih kurang macam vending machine. Nampak tak? Dia macam vending machine tau. Yang mana dia bukan keluar IT, dia mesin mengeluarkan emas. So, yang best sangat daripada mesin ini, kita boleh mengeluarkan emas yang kita telah kumpul pada apps Public Gold. So, bayangkan tuan-puan dah kumpul emas. Tuan-puan nak keluarkan by postage pun boleh. Tuan-puan nak keluarkan by mesin ATM pun boleh. So, caranya mudah saja. So, inilah mesin ATM kita. Mesin Gold ATM ini sekarang Public Gold dah ada lebih daripada 161 mesin Gold ATM. Jadi bayangkan, Public Gold bukan saja keluarkan emas yang yang kita dapat secara postage, tapi kita boleh dapatkan emas cash and carry kat sini. Bagi sesiapa yang tak ambil emas on the spot, menggunakan kad kredit baru datang kat sini. Ini bagi siapa yang beli, saya sarankan kumpul dalam apps dulu. Contohnya, kalau nak beli emas yang macam belakang ni, so 20 gram ini harga RM12,000 lebih. Cuba tengok, 12,134. Saya tunjukkan tuan-puan. Dekat dalam apps Public Gold ini, 20 gram yang saya adalah 11,600. So tuan-puan cuba tengok. Okay? 20 gram harganya adalah RM12,000. So bayangkan, tuan-puan kena bayar 20 gram ini 12,134 kalau beli on the spot dekat sini menggunakan kad kredit. Tetapi 20 gram yang sama dalam apps Public Gold hanya 11,601. 11,000 dengan 12,000. Tuan-puan nak beli yang mana? 11,601. Cuba ambil kalkulator. Bezanya adalah RM533. Tuan-puan boleh dapat hampir 1 gram lagi ekstra. Jadi kenapa tuan-puan nak rugi 500 hanya kerana nak beli guna kad kredit saja? Tidak disarankan. Kalau tuan-puan nak untung banyak, saya sarankan tuan-puan buka akaun Public Gold dan tuan-puan beli dekat dalam apps dulu. Bila tuan-puan dah top up dekat dalam apps Public Gold ni, tuan-puan dah ada 20 gram di sini, baru tuan-puan withdrawkan kat sini. Jadi tuan-puan nak bayar lebih RM500.